Untuk anak-anak boleh yang ni. So nak tengok kartun je, beli yang ni pun okey. Untuk anak kecil beli yang ni cukup lah. Tak kacau lah untuk kita tengok TV ke apa ke kan. Okey, yang ni warranty selama 2 tahun tau. Ada ke depan tu sekejap Alright, H1 300. Kat belakang ni ada HDMI port, ada USB port. Yang ni tempat kita cucuk dia punya kabel dia. Yang ni 3.5mm jack. Dia punya speaker dekat sini. So maksudnya kita pasang projector ni, dia dah ada speaker dah. Alright, ini kat bahagian depan dia. Lens dia. Yang ni untuk kita control dia punya fokus dia. Dan of course kita akan bagi remote control sekali lah. Dia punya size dia sebenarnya tak besar mana pun tau. Size dia besar phone sahaja tau. So memang kecil je. Saya ambil phone saya sekejap Nampak saya punya phone ya. Nampak saya punya phone. So besar phone saya saja ni, kecil je. Dia tinggi phone saya saja, nampak. So memang okey sangat ni. Kalau untuk anak-anak dapatkan yang ni tak apa. Alright, untuk anak-anak dapatkan yang ni tak apa. Dia tak kacau lah kita tengok TV dan sebagainya. Betul tak Intan? Beg ni 10 tengah ada sale tu. Selalu dia 167 macam tu tau. Grab yang ni tau.